Air saja pun dah boleh nampak lah bocor dia. Sekejap je parking je kurang. Esok kan tinggal 80 kPa. Kita dah tahu dah bocor kawasan sini. So untuk sementara waktu kita pakai tayar seal inflator. Dia ada cara penggunaan dia. Ni cara penggunaan dia. Dia kalau boleh dia nak angin tu kurang ataupun lembik lah, supaya apa dia punya material ni ataupun cair ni boleh masuk. Lepas tu kita pump tayar. Lepas tu kena jalan. Kalau tidak dia punya apa compound tu tak rata. Check well before use. Ni first time kat guna. Tak tahu efek dia sebab dia bocor dekat rim, crack. Dah hantar repair lah, tapi dia punya welding tu tak cun lah ni. Tadi ni pulas, tekan dia keluar. Lupa dah nak rekod ni. Dia akan naik balik sikit. Kita pump lah kPa nanti. Sekarang ada 35. Kita set lah sampai 230. Lepas tu nanti kita terus jalan lah. Dia dekat atas ni tadi ada tu on off tu kan. Masuk on off tu, lepas tu kita tekan kan. Tekan guna je lah sampai mana nak guna. Sampai habis tak apa. Tu ada sikit lagi. Sebab tadi tak boleh masuk lah. So cukup kot. Lepas kita dah isi tayar inflator compound tu, kita kena run lah kita. Kita run lebih kurang bagi dia balance lah kat dalam tu. Kalau tidak nanti balancing tayar tu akan ni lah, tak balance. Kita run lah dulu. Kalau boleh kalau nak long distance tu lah, terus jalan je lah long distance. Okay. Nanti kita tengok lah macam ni ada bocor lagi ke tak. Dah run, kita tengok bocor lagi ke tak. Harap-harap tak ada lah. Boleh lah simpan duit dulu. Nak tukar sport ring lain ke, hantar repair ke. Nampaknya tak ada. Kalau ada, dia akan menghasilkan buih-buih lagi. Nampaknya tak ada. Alhamdulillah. So macam tu lah. Tapi tak tahu akan datang. Tapi dia bukan penyelesaian yang orang panggil apa, permanent lah. Kemungkinan tahan beberapa bulan je. Lepas tu condition dalam rim tu kita tak tahu. Nanti dia jadi bergetah ke, tak balance ke. Tapi at least untuk nak guna kalau yang jenis travel pergi kursus jauh-jauh dalam seminggu, tak nak sakit kepala isu isi angin balik, boleh lah pakai ni. Ataupun yang jenis bocor dekat patching tu, boleh. Tapi tak tahu lah untuk jangka masa yang lama tu dia akan jadi efek dia apa kesan dia. Tapi kebanyakannya kereta-kereta yang orang panggil apa, run flat tire, yang tak ada tire spare, original dalam kereta pun dia orang lengkapkan dengan liquid inflator ni lah. Macam tu lah dia. So siapa yang ada pengalaman
dalam pakai ni, kesan selepas guna, masa buka rim tu, cuba bagi komen sikit. Saya pun first time ni pakai ni. So far alhamdulillah tak ada. Okey. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.